Benda ni salah lah. Benda ni salah. Bayangkan tiba-tiba esok orang main dekat Isaf, orang kata aku Imam Mahdi. Okay. What will you do? Kalau sekarang saya akan tak percaya lah. Sebab saya tahu cara Imam Mahdi keluar sebenarnya macam mana patut. Alhamdulillah. Kalau dulu time saya belajar, saya bukan jam kat kot. Tapi macam mana kita nak tahu cara yang keluar tu betul? Siapa rekod benda tu? Memanglah hadis kata ada, tapi macam mana kita nak pastikan sahkan? Kita bukan kat tempat yang dia keluar tu. Apa maksud tuan kita bukan kat tempat yang dia keluar tu? Dia keluar kat Mekah. Okay. Kita bukan kat situ. Dia kata aku main pada Mekah ni. Tapi saya akan decide tak terima lah, sebab saya tahu yang sepatutnya adalah kita kena pergi walau pada keadaan merangkak kan. Tapi so macam apa satu macam random pun, tak siapa announcement, tak viral kat Twitter pun. Saya sepatutnya dah viral lah. Saya akan fikir macam tu lah kalau sekarang. Dia kata aku pilih kau dulu. Oh yo, saya aku pilih beberapa orang dahulu. Saya akan decide untuk tak sebab apa? Sebab saya tahu saya pun macam orang tak sesuai lah dari segi amal. Dan sorry tuan, dan saya dah jumpa ramai sangat orang yang macam lain macam. Dia cakap dia dah jumpa Imam Mahdi kat Tanah Melayu ni. So saya cakap saya tak nak jadi memang salah lah kan. Memang salah. Bayangkan pada zaman tu di peringkat Nabi, peringkat awal kerasulan. Oh yo, okay. Saya tahu tak nak gimana. Saya tahu tak nak gimana. Akan tetapi saya counter balik. Saya kenapa saya cakap apa saya cakap, sebab saya ada Allahumma salli Muhammad, ilmu sikit yang Allah bagi tentang macam mana Imam Mahdi bakal datang. Tapi at that time saya akan sebagai orang yang tak ada perspektif pun macam nanti kalau keluar Rasul adalah sekian. Melainkan saya memang rapat dengan Atuk Siti Khadijah. Atuk Siti Khadijah, Imam Ibnu Mas'ud. Apa Atuk Siti Khadijah yang Ibnu Mas'ud yang mesahkan kenabian tu kan. So dia tahulah dia bukan sepupu dia, Warakah. Sorry. Warakah bin Nawfal. So kalau saya memang rapat dengan Warakah radhiyallahu anhu ni, mungkin saya akan tahulah ni kenabian lah. Hypothetically speaking, let's say lah kalau orang tu tak tahu, bukan Yusuf orang tu, dia tak tahu macam mana Imam Mahdi keluar, masa tu bahaya lah. Kan bahaya kan. So saya bukan nak cerita kata benda tu betul. Saya nak cerita kata kita sendiri pun akan rasa macam biar betul biar betul kan. Imagine para sahabat yang awal jumpa dengan Nabi, dan Nabi kata aku adalah Rasulullah. Semua orang ummi, tak boleh nak baca kitab. Warakah je boleh baca kitab. Dan tuan rasa kenapa sahabat semua pilih untuk terima yang pilih? Satu je, akhlak. Betul, saya setuju. 40 tahun reputation. Satu je yang saya fikir kata, sebab soalan saya pada diri saya lah, kenapa 40 tahun? Sebab saya pun lagi 7 tahun kan. Saya fikir why 40? Kenapa tu kan? Itu jawapan dia. Pada saya, kematangan untuk manusia itu betul-betul berada pada satu tahap kematangan, dan juga peribadi yang orang boleh letak trust dan orang boleh letak daripada sudut kebijaksanaan dia. Dan macam mana dia ni dah lalu struggle. Aku kenal dia ni, dia bukan jenis-jenis orang yang akan putus asa. Kita tak akan cakap macam tu pada 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun punya orang yang kita kenal, betul? Kita akan cakap pada orang yang at least 20 tahun aku kenal dia. Aku kawan dengan dia lama. Untuk kita kata kepada dia bahawa dia ni memang jangan risau. Kalau dia buat something, dia tak akan putus asa punya. Dia memang hardworking punya orang, contoh. Dia tak tipu punya orang. So 40 tahun ni untuk memperkenalkan manusia yang bernama Muhammad sebelum ditahuliah akan menjadi Rasul. Walaupun still susah. Macam mana ni kan? Aku kenal hang ni, takkan hang nak aku Nabi, contoh. Susah. Tapi that 40 tahun susah tu sikit je susah dia untuk orang convert. Sebab dia punya report terlalu dia punya report terlalu strong. Macam ibarat kita kenal satu orang kita percaya sangat, tapi kita dia buat satu jenayah, kita macam biar betul macam tu kan. Tapi betul bukan jenayah, tapi lebih kurang dimasukkan. Dia maksudnya betapa susahnya sebab saya selalu fikir kata kalau aku duduk kat time tu, biar betul aku suka. Sebab tu saya bersyukur Allah
Pilih zaman pilih sekarang. kita duduk sekarang. Adalah pilih zaman sekarang. Pilih keadaan dilahirkan Islam. And Tuan pun cakap ada sebab sebenarnya kenapa surah Ar-Ra'd datang selepas surah Yusuf. Dan yang paling mahal saya dapat dari situ, Tuan bagi tahu macam mana Allah SWT sculpt kita as manusia ni supaya menjadi orang yang benar-benar melihat setelah surah Yusuf, supaya boleh melihat di dalam surah Ar-Ra'd kan. So in order untuk kita dapat that wisdom untuk melihat surah Ar-Ra'd hanya akan dapat apabila kita telah menelaah dan meneliti surah Yusuf tu. Itu memang deep lah. Sebab saya tak boleh terfikir surah Ar-Ra'd sebab apa. Sebab kita just hafal. Kita cakap Ar-Ra'd petir kot. Petir tuan. Kilat petir. Kilat petir. Kenapa nama dia kilat petir? Sebab kenapa dia ada tanasub dengan surah Yusuf? Surah Yusuf macam saya kata di bahagian last 10 ayat terakhir tu, dia punya mesej dia adalah untuk mengajar kita tentang untuk mengajar kita tentang ibratan liulil absar, untuk mengajar kita tentang orang-orang yang sangat perlu memerhati. Maksudnya ada kemampuan observation yang berbeza daripada sekadar tengok saja. Ada orang dia tengok saja, ada orang dia tengok wah ini sedap kan, tapi ada orang yang kita kena melatih diri kita untuk tengok air ni bukan sekadar air, macam mana air ni boleh dihasilkan, apa dia punya proses dia. Tapi dan orang akan cakap orang macam tu annoying. Well, jangan cakap kat orang. Dia hanya untuk diri sendiri lah kan. Menunggang kita sendiri untuk melatih diri kita sendiri. That level of observation and understanding, dia susah nak dibuat. Dia perlukan az-zakir, a very mindful process. So kita kena selalu buat dia. Sebab tu sembahyang kita selalu buat. Sebab dia mengajar kita untuk sentiasa be present. Sebab tu bila kita sembahyang, kita akan always diajar untuk be present. Sebab kita kena selalu ingat kita baca apa. Kita tahu kita lepas ni nak kena bangun ke, nak kena duduk ke, nak kena sujud ke, macam mana kan. So di otak kita always diajar untuk present, untuk sentiasa hadir. Dia tak boleh jadi tiba-tiba lost. Sebab tu bila lost, kita tahu, kita diajar pula backup plan dia nak kena buat apa. Ni rakaat apa? Allah, Nabi ajar kita. Okay, kalau rakaat ni terlupa nak kena buat apa. Sebab it teaches how to always be mindful and present. So dalam konteks surah Yusuf, Allah cerita banyak dalam tu sebenarnya adalah untuk kita betul-betul observe in term of plot dia dan juga karakter dia. Sebab dua benda penting dalam surah Yusuf, the character and the plot. Kalau perasan Yusuf, nama pun Yusuf sama. Terima kasih tuan. Yusuf tu kan banyak tau pertikaian dan juga perbahasan tentang perkataan dia. Salah satu maksud asal dia juga, walaupun dia bukanlah perkataan Arab, tapi dia sangat berkaitan. Ada ulama kata dia datang juga daripada perkataan asif yang bermaksud sedih, kesedihan. Ada juga datang daripada perkataan yasaf. Yasaf bermaksud air mata. Semua ada kena-mengena. Semua ada kena-mengena dengan cerita Yusuf. So Yusuf kenapa Yusuf? So Yusuf tu asalnya daripada yasaf, cuma Yusuf tu sendiri pandangan masyhur mengatakan ia adalah kalimah yang luar daripada Arab. Yang luar daripada Arab lah. Dia telah pun diarabkan, iaitu kalimah-kalimah asing. Memang ada banyak pun kalimah-kalimah asing dalam Al-Quran ni. Noh, Yusuf kan. So asing ni Noh. Tu bukan kalimah Arab. Dia sangat banyak nama-nama Nabi ni memang kalimah-kalimah yang asing. Kalimah-kalimah yang bukan Arab. Macam Musa pun lah. Macam Musa pun bukan Arab. Ibrahim. Tapi Hafizul dia Arab lah. Ya, itu Arab lah kan. So bila kita tengok balik cerita Yusuf, kalau kita perasan, Yusuf tu dia mesti mengikat keseluruhan cerita. Meaning Nabi Yusuf adalah watak yang menjadi sendi kepada cerita, tulang belakang cerita. No Yusuf, then there is no story. Sebab itu juga tusamihi bisurati Yusuf. Dinamakan ia adalah surah Yusuf. Ini kena penting, kena faham bahawa di sebalik tasmiyatu surah, menamakan surah juga ada ibrah, ada hikmah dia. Dan kenapa ia dinamakan sebagai surah Yusuf adalah kerana Yusuf itu sendiri adalah sendi, watak yang penting di dalam cerita tu. Bayangkan kita cabut Yusuf, cerita tu akan berderai dengan sendirinya. Tak ada sendi cerita tu. Macam sendi kan tulang belakang. So tak ada sendi. So tak ada cerita. So takkan ada watak-watak yang kita akan jumpa, sebab semua tak signifikan tanpa watak seorang Yusuf. So dia adalah how akan bergerak seputar seorang lelaki yang bernama Yusuf, Nabi Yusuf.
Yang kedua adalah lelaki ini mengendong banyak tragedi. Dan tragedi itu adalah konflik dan juga plot dia. So, kita nampak satu lapis cerita tentang seorang Yusuf yang mengandung banyak tragedi. Itu satu lapis. Besar, satu lapis. Kemudian kita nampak lagi lapis yang lain, kita nampak lelaki ini mempunyai banyak penggelutan emosi kerana di sebalik tragedi itu semuanya berbagai-bagai. Kita nak bercakap tentang sibling, toxic sibling ada dekat situ. Kita nak bercakap tentang toxic government ada dekat situ. Kita nak bercakap tentang fitnah dan juga bagaimana orang yang memanipulasikan undang-undang untuk memenangkan dirinya ada dekat situ. Kita nak cakap tentang ekonomi, inflation ada dekat situ. Kita nak cakap dengan politik, toxic problem of politik ada dekat situ. Kita nak bercakap tentang peer, toxic of peers, kawan ada dekat situ. Every single struggle of human being, human life ada dekat dalam surah Yusuf. Tu level of deconstruct dia punya plot. Kalau kita zoom in lagi, tu kata absar tu maksudnya lapis observation. Kita akan jumpa pula, Pak D kita akan tahu kata, sebab itulah Yusuf last sekali dia lepas itulah mimpi tu dekat awal sebab last sekali semua orang datang menjawab kepada mimpi tu. Sebab itulah mimpi tu detail dia punya jumlah, sebab rupa-rupanya semua tu nanti akan jadi nabi yang akan mewakili Bani Israel masing-masing. Semua adik-beradik dia tu, sibling dia tu nanti lepas dia orang bertaubat, dia orang ada pandangan mengatakan dia orang menjadi ketua Bani Israel dan sebahagian daripada nabi, macam Bunyamin jadi nabi. To that level. Sebab Bunyamin jadi nabi. Dan bila kita not just that, Yusuf, bila kita lapiskan lagi bawah dalam dia, surah Yusuf tu lah yang akan menjadi pembuka kepada kisah Nabi Musa keseluruhannya. Tak wujud Bani Israel kalau tak wujud ke surah Yusuf, tak wujud kisah Nabi Yusuf. Sebab lepas daripada itu, yang menyebabkan adanya Bani Israel dekat Mesir tu adalah kisah Nabi Yusuf. Sebab semua orang kena datang ke Mesir. Nabi Yusuf panggil semua ke Mesir. And ribuan tahun kemudian, dia orang yang datang sebagai orang yang sangat ditawarkan dan juga sangat dialu-alukan become buruh yang akhirnya ditekan oleh Fir'aun, yang akhirnya Musa datang untuk selamatkan dia orang, untuk patah balik ke tanah Kanaan yang asalnya disebut dekat dalam surah Yusuf. So inilah yang disebut sebagai absar. So kita memerlukan penelitian ini untuk akhirnya Allah gambarkan penelitian ni, kisah ni dia macam, kalau kita tengok macam kilat sekali lalu je lah. Serius lah tuan. Tapi bila kita tengok betul-betul, kilat dan guruh itu adalah bukti kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya sekadar satu panahan. Proses di sebaliknya itu apa? Itu contoh satu. Itu sebab penting untuk menjadi orang yang memerhati. And talking about basar, tadi kan kita bercakap awal-awal tadi tentang perkataan Nur dengan Na, dan juga saya tak tahu macam mana nak bagi contoh yang lain kan. Salah satu perkataan yang dekat-dekat juga adalah sabar dengan basar. So, kenapa sabar dengan basar dekat? Ulama bahasa sebut sabar dengan basar ni dekat sebab hanya orang yang sabar saja akan mampu untuk benar-benar basar. Maksudnya hanya orang yang sabar saja betul akan nampak banyak benda yang orang lain tak nampak. Just give it some time and you will see that what people cannot see. Dan sabar tersebut bukan hanya bermaksud dengan sabar bagi give it some time je. Sabar dari seluruh perkara. Emosi. Dia kadang-kadang bila kita endurance kan, kita nampak banyak benda kan. Kadang-kadang even simply put, kadang-kadang kita tak buat apa-apa keputusan dan tak buat apa-apa tindakan lagi pun dah banyak benda yang kita akan slowly nampak kan. Sembang sungguh lah kita. Jom lah. Okay dah. Okay. 2 jam ni sama. Lebih kan daripada itu. Itu pun 2 jam. 2 jam. Tak sampai lagi 2 jam. Lagi 5 minit. Lagi 1 soalan lagi boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kaya on lah. Saya bawa buku ni seronok lah. Dalam buku set 101 tuan ada cakap pasal yang ni agak random. Tuan cakap